Ya. Ni Kak Su ke? Ini saya. Saya Rina. Rina dari mana? Saya dekat Flexi Kolam. Okey. Kak Su, especially first saya nak minta maaf lah dengan Kak Su. Sebab? Saya takutlah nak beritahu Kak Su jangan marah. Okey. Saya dah terlanjur dengan Abang Paan. Sorry Kak Su. Okey, lepas tu? Tapi Abang Paan tak nak tanggungjawab kat saya. Family saya semua dah marah kat saya. Abang suruh saya lagi. Memang mengamuk gila kat saya. Ya ke? Habis tu, sekarang ni pregnant ke? Dah 2 minggu Kak Su. 2 minggu? Biar betul. Macam mana nak cakap? Okey, benda ni terlampau serius, Rina. Boleh tak kita jumpa ke mana ke? Sebab benda ni kita tak boleh cakap dalam telefon kan? Tapi Abang Paan tak nak tanggungjawab kat saya. Abang saya memang mengamuk gila kat saya. Kak Su, tolong saya Kak Su. Family saya semua marah Kak Su. Macam macam ni, kita jumpa. Saya bawa awak pergi klinik. Klinik? Buat apa? Saya kena pastikan benda ni betul-betul ke apa ke. Saya dah check Kak Su. Saya dah pregnant 2 minggu Kak Su. Abang saya mengamuk gila Kak Su. Kadang-kadang kalau orang terlesok, sorry to say lah, kalau macam tu orang terlesok, dia boleh tuduh siapa-siapa je. Tak ada Kak Su. Saya dah jumpa Abang Paan. Abang Paan, kita orang pernah dating. Saya ada gambar dengan Abang Paan. Oh, ya ke? Abang saya memang kenal sangat Abang Paan. Okey. Macam ni, Kak Su balik kerja pukul 4.30 dalam pukul 5 lah. Boleh jumpa Ina mana-mana? Tak mau cakap dengan siapa? Dengan isteri Abang Paan, Abang. Bini, sabar, Su. Masih. Hello, Su. Ya, saya. Aku ni, Rizal, abang si Rida. Okey, Aku tak kira sekali. Sekali Pak An suruh gugurkan anak ni. Macam mana ni? Aku tak nak tanggung dosa semua benda. Masalahnya, sekarang ni saya yang patut naik angin. Yelah. Kenapa abang yang lebih daripada saya? Okey, betul. Saya faham perasaan Su. Su kena lagi naik angin, saya pun lagi naik angin. So, sekarang ni kita nak buat macam mana, Su? Pak An pun tak nak jumpa, Pak An tak nak call, tak nak angkat call, semua benda tak nak. Memanglah, sekarang ni dia pergi training. Masalahnya daripada pagi. Pagi? Daripada pagi saya call dia. Okey, macam ni abang. Kita jumpa lah. Kalau gitu, mari rumah saya je lah. Kita jumpa mana-mana je, saya tak nak pergi rumah. Awak kata awak dengan Pak An mari rumah saya. Boleh je, tak ada masalah. Tapi cool down lah, benda ni bersettle sebenarnya kan. Ya, tak apa. Saya pun malah nak panjang cerita ke. Awak mari rumah saya. Saya duduk kat rumah ayah saya dekat Jalan Pejabat, kat Hot FM dekat. Habis tu kalau sebut FM, ingat saya kenal ke? Kenal Radio, Rafli. Stesen tu kat mana? Rafli kenal Rafli. Rumah dia kat mana? Rafli kenal Rafli. Rafli, of course lah kenal. Dan mana masalah sekarang ni terkena panggil langit lah ni. Gila mong. Lagi saya lajak. Suruh aku akan kamu pada mukamu. Selamat hari lahir. Selamat